Semalam adalah final paling hamba dalam sejarah Piala Malaysia. Mana tak hanya hamba, langsung tak ada hype weh. Pasal final ni, ramai gila orang tak tahu. Tak percaya, kau pergi open house hari ni, kau tanya orang tu, tengok tak game JDT lawan Seri Pahang semalam? Aku percaya, mesti ramai yang akan cakap tak tengok ataupun tak tahu langsung yang semalam ada final Piala Malaysia. So, jomlah aku cerita sikit pasal final yang dimenangi oleh JDT. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, seperti yang dijangka, JDT menang 2-1 dan gol kemenangan dihadiahkan oleh MVP kita iaitu Arif Aiman. Tapi yang malangnya, game-game Malaysia ni, lagi-lagi kalau final game-game yang penting ni lah, mesti ada kontroversi. Dan final tadi pun sayang, ada juga kontroversi, nampak ada berat sebelah daripada ref. Okey, foul banyak diberikan kepada Seri Pahang walaupun player JDT ada buat kesalahan tapi tak dapat foul. Lepas tu ada pula kad merah, ada pula pergaduhan, ada pula penalti. Benda-benda ni bagi aku dia macam buat final tu tak cantik lah. Walaupun final tu hamba, tapi sebenarnya game final malam tadi boleh tahan menarik juga weh. Tak sangka Pahang boleh bagi fight dekat JDT and diorang bertahan walaupun tinggal 10 orang. Kalau 10 orang, tim-tim lain dengan JDT ni dah kena bantai dah, 4-1 ke, 6-1 ke. Tapi Pahang bertahan habis-habisan. Tapi akhirnya Arif Aiman memecahkan kebuntuan. Okey, aku serius aku cakap aku respect dengan Seri Pahang ni sebab yelah kita pun tahu diorang punya era ni memang betul-betul nak habis dah. Seri Pahang pun dengan cerita dah tak ada dah tahun depan. Okey, harap dipertimbangkanlah untuk ada balik buat kelab dekat Pahang ni. Yang menjadi isu kontroversinya adalah referee dan kita dapat tahu yang referee pada malam tadi iaitu Razlan Jofri Ali ni pernah ada rekod direhatkan pada November 2024. Macam mana kau boleh ada rekod buruk macam tu, tiba-tiba kau boleh dapat tugasan untuk jadi referee untuk final Piala Malaysia? Itulah yang orang mempersoalkan. Apa-apa pun aku ucapkan tahniah kepada JDT atas kemenangan ini dan tahniah juga kepada Seri Pahang yang memberikan fight pada final malam tadi. Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah dan macam biasa, yang nak support Wibro kenalah tekan butang follow.